Sekarang 9.59. Pukul 10 tutup. Boleh order lagi tak ni? Assalamualaikum. Ini lagi seminit nak tutup, boleh order lagi ke? Sekejap saya tension. Okey, boleh. Ui, chef nak balik dah. Boleh order lagi? Boleh tuan, boleh. Serius tak? Boleh. Okey. Selamat datang ke Charles. Hai. Kita tengok menu dulu. Alright, Chef Prestige. Bolehlah ambil tenderloin satu, trio lamb satu, tomahawk satu. Okey. Ui, poison soda ni macam best. Bolehlah ambil ini satu. Satu. Ha. Alright, itu saja. Terima kasih. Hai. Oh, ngam. Macam. Thank you. Bau pun best ni. Ini presentation dah 10/10. Tengok rasa dia macam ni. Alright. Bismillah. Tenderloin ni bahagian apa? Oh, bahagian belakang. Tulang belakang. Ni harga dia 150. Sekali-sekala habis duit boleh lah. Tak pernah pun makan jenis yang medium well ke well done ke congratulations. Tak ada. Ni well done lah? Oh, medium to well done. Okay. Congrats. Butterfall tenderloin ni, chef tu kata ini one and only kat Malaysia. Tak ada lagi kat tempat lain. Fuyu. Okay, thank you. Ini first time lah aku nak makan tomahawk dalam kehidupan aku. Masak macam ni apa? Well done ke? Congrats ke? Macam mana? Bismillah. Wow. Tomahawk ni berapa ringgit? 200 lah. Wow. Aku datang sini sebab dia punya tomahawk lah. Tapi datang last minute. 9.59 pun still buka lagi bro. 1 minit boleh lah. Wow. Okay, terima kasih. Ada 3 jenis BBQ, grill dengan fried. Oh, sedap ke? Grill. Ini kalau nak bawa buat anniversary ke, nak celebrate birthday, okey lah kat sini. Selesa, tenang, makanan pun sedap. BBQ. Bismillah. Dah lupa dah sepatutnya makan pakai garfu. Pakai tangan terus. Poison soda. Rasa soda. Semua sedap daripada makanan ke air. Macam mana ni? Alright.